Pada mulanya, aku hanya seorang pelajar baru yang melangkah ke pintu gerbang sekolah ini tanpa tahu apa yang menanti di hadapan. Langkah kaki terasa berat, hati berdebar, semuanya terasa asing. Wajah-wajah baru, suasana baru dan perjalanan yang belum aku mengerti. Hari demi hari, aku mula mengenal sesuatu yang lebih bermakna. Bukan sekadar belajar ilmu dunia, tapi mengenal kalam Allah, Al-Quran yang menjadi panduan hidup. Setiap huruf yang dibaca, setiap tajwid yang diperbetulkan, setiap kesalahan yang ditegur, semuanya menjadi pelajaran tentang kesabaran dan keikhlasan. Ada hari yang mudah, tapi lebih banyak hari yang sukar. Ada masa aku tersenyum bangga, tapi ada juga masa aku hampir putus asa. Namun, di sebalik air mata dan keletihan, aku mula sedar, di sinilah aku dibentuk. Bukan hanya untuk berjaya, tapi untuk menjadi insan yang beriman. Dan akhirnya, satu detik yang tak akan aku lupakan. Ketika aku menutup masa tutup rasa di dada, kerana aku tahu aku telah menyempurnakan satu perjalanan menghatamkan Al-Quran. Itulah saat yang membuat semua penat terasa berbaloi. Satu titik gembira yang lahir dari setiap usaha kecil selama ini. Kini, ketika aku menoleh ke belakang, aku sedar semua kenangan di sini bukan sekadar memori. Ia adalah kisah perjuangan, persahabatan dan kasih sayang. Semuanya terukir dalam hatinya sebagai bukti bahawa Semadah bukan sekadar sekolah, tapi tempat aku membesar menjadi insan yang lebih baik. Terima kasih Semadah, kerana di sini aku belajar tentang ilmu, tentang kehidupan dan tentang arti sebenar cinta kepada Al-Quran. Kenangan ini akan kekal selamanya. Hanyalah cinta